Genting mendakwa bahawa jalan utama Genting dari Genting Semper hingga Gunung Ulu Kali di atas puncak Genting Highland adalah jalan persendirian oleh kerana diselenggarkan oleh mereka. Dakwaan ini sebenarnya untuk mengerilukan pihak berkuasa dan memperbodohkan orang ramai. Kerana dakwaan ini bercanggah dengan Undang-Undang Malaysia. Khasnya Akta 333, Akta Jalan Pengangkutan. Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa. Dan juga Kanun Tanah Negara. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada dokumen yang saya sediakan. Dengan jelas sekali, Akta 333, Akta Jalan dan Pengangkutan, mengatakan bahawa mana-mana jalan, definisi jalan adalah mana-mana jalan yang diakses atau diguna oleh orang awam adalah jalan awam, tanpa mengira sama ada pihak mana yang selenggarkan ataupun dimiliki oleh pihak mana. Jelas, jalan awam di bawah Akta 333 dan juga di bawah Akta 172, Akta Perancang Bandar dan Desa, di mana apabila sesuatu pembangunan ataupun kemajuan hendak dibangunkan, dimajukan satu tapak atau satu tanah, mereka kena memperolehi satu kebenaran merancang, KM ataupun Development Order, dan di bawah Kanun Tanah Negara. Apabila tanah itu dibangunkan, kena dipecah sempadan. Apabila pecah sempadan hendak dilakukan, jalan akses perlu dibekalkan kepada lot-lot yang akan dipecah sempadan. Dan sebenarnya pihak Genting pada tahun 1976 telah memohon pecah sempadan seperti borang 9A, borang 9A yang saya sediakan, di mana mereka memohon supaya pecah sempadan mereka dibenarkan supaya mereka boleh menjualkan tanah-tanah mereka kepada parti ketiga. Dan sebenarnya tanah kami GM Aero secara tidak langsung adalah daripada pihak Genting. Dan borang ini mengatakan mereka akan bina satu jalan dan bekalkan akses kepada lot-lot yang dibahagikan. Ditandatangani oleh Tan Sri Lim Gotong. Saya percaya ini adalah tanda tangan Tan Sri Lim Gotong pada 1976. Dan oleh kerana permohonan ini, tanah di mana jalan utama Genting terletak adalah dimiliki oleh Kerajaan Negeri Pahang. Dari 19 sampai 2023. Kenapa hingga 2023?
kerana pihak Genting telah memohon diberi milik dan Kerajaan Negeri Pahang telah memberi milik kepada pihak Genting. Keputusan pemberi milikan ini kami sedang mencabar semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Temolo di bawah kes nombor Temolo CB 24A-1-03 singkang 2024. Dan keputusan mahkamah belum disampaikan. Perbicaraan mengenai isu pemberi milikan ini masih belum ditentukan. Jadi pada ketika ini mengatakan bahawa jalan itu dimiliki oleh mereka dan adalah jalan persendirian adalah palsu, tidak benar langsung. Sebenarnya mereka mendakwa bahawa itu jalan persendirian hanya atas sebab kos penyelenggaraan segala pembangunan. Kemajuan pembangunan perlu memperolehi kebenaran merancang. Lepas itu baru boleh bangunkan. Selepas memperolehi KM, ada syarat-syaratnya membekalkan infrastruktur yang tertentu. Dan apabila siap pembinaan dan akan dikeluarkan dulu CF, sekarang CCC. Sijil layak menduduki. Lepas sijil layak menduduki dikeluarkan, pemaju akan serahkan infrastruktur kepada pihak berkuasa. Kadang-kadang penyerahan infrastruktur ini tidak disempurnakan, mungkin kerana pembinaan infrastruktur itu tidak mematuhi spesifikasi pihak berkuasa. Mungkin, saya tak tahu. Jadi apabila infrastruktur yang gagah diserap kepada pihak berkuasa maka akan mengarahkan supaya infrastruktur itu seperti jalan, longkang, loji, kumbahan najis dan juga ada pencawang elektrik. Infrastruktur ini diselenggarakan oleh pihak pemaju sehingga pembaikan dibuat dan boleh diserah kembali kepada pihak berkuasa. Itulah sebab kenapa jalan itu diselenggar oleh pihak Genting. Tapi ini bukan satu alasan bahawa dakwaan mereka ini jalan persendirian. Hanya atas sebab diselenggarkan oleh pihak Genting.